Hai, Assalamualaikum semua. Saya Amir Jack, calon parti muda, bukan calon nombor 3 bagi Don Maharani. Jack ni datang dari masa orang kata nickname masa sekolah menengah dululah. Kalau ikutkan masa tu bukan saja setakat aktif untuk pementasan, itu juga dia ambil nama sebab masa tu masih lagi orang kata style rambut belah tengah. So Jack ni refer kepada masa cerita Titanic lah. So daripada situlah pementasan dan juga orang kata teater jadi daripada situlah. Kalau orang Muar sendiri, mereka kata, oh dah tak payah kempen lah, susah-susah. Sebab mereka dah nampak daripada 2018 dan bukan hanya turun 2 minggu lepas. Jadi kalau kita ikutkan dua penggal ni, daripada PRU 14 dan sekarang ini, mereka kata muda telah lakukan apa yang diperlukan sebelum orang minta lagi. Sebab kita percaya, apabila kita berkhidmat, ini bukan saja angkat bakul sendiri, tetapi orang yang telah menerima manfaat dan bantuan ini secara tak langsung, dia dah bercerita dah kepada jiran-jiran, kawan-kawan. Dan kalau saya rasa faktor utama yang lain adalah YB Syed Saddiq ini, kalau boleh semua dia nak kongsikan di social media. Sebab kita percaya apabila sesuatu perkara yang baik itu kita kongsikan dan tak ada apa pun yang nak sorokkan. Sebab itu kita kalau boleh nak dedahkan semua. Sebab itu kita kalau tu tak kisah apa saja yang kita kongsikan supaya masyarakat tahu apa yang kita buat. Kita tak nak muda dikatakan hanya menunggang nama seorang figura, tetapi pada akhirnya orang nak tengok juga. Kalau contoh empat-empat adun ini diangkat menjadi adun pada minggu hadapan, saya percaya bukan saja setakat Syed Saddiq, tetapi lebih ramai lagi wakil muda yang lebih menonjol berbanding Syed Saddiq seorang. Kita tadi baru saja melancarkan manifesto tambahan yang diberi nama JJ, iaitu Janji Jack. Ini saya telah lancarkan pada petang tadi. JJ ini kalau ikutkan adalah penambahan bersandarkan orang kata daripada kapasiti individu, yang ini untuk Maharani sahaja. Jadi yang pertamanya kalau ikutkan kita pecahkan kluster kepada 3, iaitu ekonomi, reformasi dan juga alam sekitar serta payung rakyat. Ini bukan hanya di Maharani, tetapi beberapa tempat lain lah. Sebab kita kalau ikutkan Muar ni pun orang kata bukan Parlimen Muar pun daerah Muar. Kalau pagi siapa yang nak sarapan sate di Warisan, di Buloh Inn dekat Parit Sakai. Kalau ke belakang sikit di Warung Bon. Kalau di Parit Jawa ada Warung Rokiah. Tengah hari kita pilih pula. Kalau nak makan mi Bandung di Abu Bakar Hanifah ada. Kalau di Haji Kosai kita ada Sahab Mi Bandung. Apa lagi? Malam kalau nak seafood kita extend sikit, Warung Pak Bakar pun ada. Lepas tu di Wak Jos tu Medan Bakar Sabau. Jadi ada beberapa lagi. Kalau nak snack kita ada mi siput, kopi 434 pun ada, cendol di Sawit. Jadi itu antara beberapa yang ada lah di Muar. Buat para pengundi, terutamanya untuk mereka yang layak mengundi di Dun Johor, satu saja seruan saya. Kita tidak melihat hanya untuk menukar pemimpin semata-mata kalau mereka berbeza pendapat ataupun berbeza parti. Tetapi apa yang penting adalah yang pertamanya, pilihlah mereka satu yang menjalankan kerja, dan yang kedua, untuk mereka yang membawakan suara rakyat itu sudah tentunya mereka yang berada dan berkhidmat di kawasan. Dan pada akhirnya, kalau kata kita tidak terlibat untuk mengundi, nescaya ini adalah satu kerugian kerana anda telah mengikut sama ada naratif mereka yang memilih untuk tidak mengundi ataupun membiarkan orang lain mencorakkan masa depan Johor. Jadi takat yang pada hari ini rata-rata responnya positif dan saya berharap pada minggu hadapan 11 hari bulan Julai 2026 anak-anak Johor sila pulang. Jangan ingat hanya waktu raya saja kita balik, tetapi pastikan raya yang kita meraihkan untuk pesta demokrasi ini turun sama ramai-ramai, kerana itu adalah signal yang jelas bahawa kuasa mengundi itu terletak pada rakyat dan bukan kepada pemerintah.